Berita terkini, seorang lagi individu hilang selepas mendaki Bukit Broga pada malam semalam. Kejadian kira-kira jam 8 malam itu berlaku selepas pendaki yang berkumpulan tidak menyedari salah seorang ahli mereka tiada bersama selepas turun daripada bukit tersebut. Orang ramai disarankan untuk sentiasa berhati-hati dan tidak disarankan untuk meneruskan perancangan mendaki bukit setakat ini. Orang ramai berharap pihak berkuasa membuka mata selepas kejadian kehilangan individu itu semakin meningkat di Bukit Broga dan tiada apa-apa berita sehingga kini. Makin risau aku. Banyak kes orang hilang ke tempat aku ni. Abang dah lah pergi Bukit Broga tu juga sejak hari tu. Katanya kejap je ni. Tapi dah berapa hari dia tak balik-balik ni. Aku rasa aku kena cari dia lah. Tapi bahaya. Aku mesej dia pun berapa hari tak reply ni. Aku gerak je lah. Abang bagi location. Ikut je lah. Telefon abang? Kenapa kat sini? Dia suruh ikut ke? Ikut je lah. Mungkin dia tahu sesuatu. Bau apa ni? Busuknya. Buat apa kat sini? Abang tahu tak? Adik penat cari abang. Dah berapa hari dah abang hilang. Tahu tak? Risau adik. Abang, guru tu lah yang tolong adik cari abang. Ni abang. Jangan dekat dengan benda tu.
Abang! Berita terkini, kes kehilangan individu di Bukit Braga yang semakin meningkat baru-baru ini yang menjadi tular di media sosial seluruh negara diberhentikan operasi sepenuhnya. Menurut temuan bual petang tadi, Ketua Polis Negara Ahmad Haikal bin Luqman melaporkan bahawa operasi pencarian terpaksa diberhentikan oleh kerana operasi tidak mencuri sebarang petunjuk yang mengatakan mangsa berada di bukit tersebut. Ditambah pula dengan kawasan yang berbahaya untuk melakukan operasi. Sebaliknya, operasi akan diteruskan di bahagian luar kawasan bukit untuk mencari petunjuk selanjutnya. Beliau juga menyampaikan salam takziah kepada keluarga mangsa-mangsa yang terlibat.